Apa? Apa ciri-ciri perempuan idaman kau? Kita tu ready. Okay, ciri-ciri perempuan idaman aku. Dia tengah nampak aku sekarang. Lagi. Dia pakai braces. Loh, lagi. Labu, tudungnya labu. Lagi. Pandai bawa kereta. Lagi. Pandai main ukulele. Kang kau minta. Tinggi. Daus, esok nak keluar makan tak? Jom. Alright. Korang live lah Bye-bye. Daus, kau suka aku betul-betul ke? Dia suka Syami lah. Sebab aku perasan kau selalu tengok aku senyap-senyap. Sebab kau cantik. Sebab apa? Kau cantik. Kau pandai make up, cantik. Jangan Aku kau enak. Melur. Dah. Tak, kau akan terkejut kalau kau nampak hadiah kau. Kau macam, serius lah weh. Tak sabar lah belum. Janganlah aku blushing. Ada apa weh? Kereta baru ke? Reaction kau pun macam begitu nanti. Korang 36 orang. Oh tak sempat. 36. Lagi 1 saat baru aku minta. It's okay babe. Kalau aku punya reaction weh? Terima kasih korang. Siapa bagi weh? Aina, aku ada bagi tahu kau permintaan terakhirku sebelum aku balik Ada? ke Sabah. Dan aku sudah tunaikan permintaan tu. I know girl. Kak Ikan Nara. Dan kau mau tahu kah Aina? Aku ada kat sini tau. Okay. Kau sebut nama Aina je. Okay. Okey je Daus, okey je. Okay, no. Okay, Melur Aina.